17 km MAF training. Let's go guys. Pagi ni sebelum aku nak buat long run, macam biasa aku akan telan beberapa bar coklat. Kemudian aku akan minum sikit kopi. Kopi ni aku brew sendiri tau. Sikit je minum kopi. Satu km current pace 702. Awal lagi guys, slow dulu. Let's go. 5 km current pace 612. Total time 30 minit. Let's go guys. 10 km 607. Average heart rate 139. Kita rehat dulu tak lebih 3 minit. Kita minum air siap-siap. Lagi balance 7 kilo tu settlekan dengan cara laju sikit lah kot. Let's go. Lima belas km 550. Total time 1 jam 33 minit. Lagi 2 kilo kot settle. Let's go, let's go, let's go. Belas km done. Penat bye. Selesai untuk hari ni. 17.1 kilo. Average pace 613 per kilometer. Total time 1 jam 46 minit. Gila bye. Hari ni memang agak penat. Aku ingatkan lepas 15 kilo tu boleh pergi fast pace tau. Tapi end up slow. Jadi hari ni agak lemau sikit. Tapi tak apa. Kita just training. Keep doing apa yang kita buat. So aku lapar dan aku nak recover balik MAF training hari ni. Aku just lari. Aku rasa maybe lepas 8 kilo tu aku menghampiri ke range MAF. Sebelum tu aku just macam low heart rate lah, tetapi end up hampiri ke MAF range. It's okay lah kan. Just itu je lah aku nak update. Macam mana korang? Korang dah move on ke belum dengan KLCM 2025? Hopefully korang ada motivation untuk keep doing. Siapa ada goal, teruskan. Siapa tak ada motivation, mungkin korang kena pick satu event untuk korang terus bermotivasi. Okay? See ya. Semoga bermanfaat.